Assalamualaikum semua. Hai Hampa. Saya Hanania. Saya Narkiswa. Hari ni kita nak terjah pasal apa Dadah, rokok dan vape. Oh, Ada orang lah. Assalamualaikum Fatimah. Waalaikumsalam. Nak tanya soalan sikit boleh tak? Boleh. Soalan apa tu? Kenapa dadah tu bahaya? Korang tengoklah sendiri. Daripada Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Biar di Iman Iman, kami nak terjah boleh tak? Nak tebuk surau ke? Taklah, saja nak tanya. Apa keburukan dadah, vape dan rokok? Semua tu ada keburukan ke? Merah besar. Ya. Hai sahabat Mana ada? Oh. Saya tak. Kau tengok kenapa lah. Kau bakal isap, bakal sekolah. Astaghfirullahalazim. Benda korang cakap ni. Hei. Faham. Astagfirullah. Tak bisa. Aduh. Pengajarannya di sini adalah janganlah kita cuba mendekati vape, rokok dan dadah kerana ia dapat memudaratkan diri sendiri dan orang sekeliling. Kita perlu peka dengan hal semasa agar kita tidak mendendamkan tentang isu ataupun kes dalam penyalahgunaan dadah, vape dan rokok. Dengar tak Nafisa?